Dalam Quran ada 118 ayat menerangkan orang dulu lebih maju daripada kita. Tetapi mereka engkar pada Allah. Mereka lawan Rasulullah. Lawan Rasul-Rasul. Allah hancurkan mereka. Sebab tu Nabi yang pertama menulis ialah Nabi Idris alaihissalam. Dia mula-mula menulis. Nabi ni tahu dah umat akan hancur. Sebab tu mereka akan menulis di dinding-dinding gua supaya teknologi itu tidak hilang. Maka orang putih mengkaji Quran bahawa Ar-Raqim itu wujud. Maka mereka cari dan menjajah seluruh dunia. Dicarinya apa? Ar-Raqim tadi. Maka daripada situ timbulnya helikopter, timbulnya perubatan, timbulnya sains di dalam piramid. Kalau Datuk tengok balik dalam piramid, ilmu perubatan, segala jarum gunting ada dalam tu. Jadi bayangkan kalau kita mengatakan bahawa orang dulu-dulu tak reti, takkan Nabi-Nabi hidup dalam keadaan tak reti apa. Nabi Adam tak pakai baju. Dia ahli syurga kot. Ya.